Meskipun netizen Malaysia berupaya menyombongkan tentara mereka paling maju dan kuat, serta didukung Inggris, tetapi kenyataannya justru berbanding terbalik. Sejumlah warga dan anggota DPR Malaysia sendiri mengakui bahwa kekuatan militer mereka masih lemah dan berada di peringkat bawah di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan ini memicu perdebatan sengit di media sosial, di mana banyak netizen membandingkan kekuatan militer Malaysia dengan Indonesia, yang dinilai jauh lebih siap, disiplin, rapi dan berpengalaman. Melihat perbandingan kekuatan militer kedua negara, ternyata jadi lawakan dan guyonan media TikTok. Pak Cik Malaysia pun marah dan tak terima tentaranya jadi ejekan. Namun kenyataannya, kekuatan militer Malaysia masih berada di bawah Indonesia dan negara lainnya di ASEAN. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Malu besarnya rakyat Malaysia. Tak ada untungnya kamu buat video macam tu, kamu menghina tentera Malaysia. Tak kisahlah kamu hina tentera Malaysia ke, kamu hina tentera negara mana-mana ke. Tak ada faedahnya, tak ada kebaikannya. Kamu ni salah seorang manusia yang jenis goblok. Orang Indonesia cakap goblok. Tahu? Kalau orang Malaysia pula cakap bingai. Tahu tak? Menyusahkan orang, buat porak-poranda keadaan, bagi api-api, supaya bertengkar, supaya bergaduh. Aku ingat kamu ni jenis budak-budak lagi kot. Aku ingat kamu ni memang sah-sah kamu ni jenis budak-budak kanak-kanak lain. Bodoh, kau tahu. Apa masalah kamu menghina tentera negara Malaysia ni? Kamu kena sadar. Rakyat kamu dekat negara Malaysia ni berapa juta orang? Berapa ramai yang bekerja dekat sini? Bahawa masa untuk kita memberi apa-apa pertimbangan sudah berakhir. Dan kita perlu bertindak dengan segala kekuatan. Angkatan Tentera Malaysia sekarang dah terlampau lemah. Sebab dia kenapa? Barang-barang yang diorang pakai sekarang dah terlampau tua sangat. Dah usang dah pun. Kalau korang tak percaya, cuba tengok ni. Mula-mula, Panglima Tentera sendiri yang sebut. Lepas tu, mantan Menteri Pertahanan pun sebut. Sekarang ni, Menteri Pertahanan yang sekarang pun sebut.
Dan sampai sekarang, Sultan sendiri pun dah sebut benda yang sama. Berapa lama lagi angkatan tentera kita nak pakai barang-barang lama? Sepatutnya diorang ni perlukan barang-barang yang lagi baru untuk menjaga keselamatan negara kita sendiri. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Ringga, Papila! Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Tak ada. Percayalah cakap aku, tak akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi dengan menghantar tentera mereka. Kalau ada pun, tentera-tentera sukarelawan daripada beberapa buah negara jiran. Itu pun dalam skala yang kecil dengan perlengkapan senjata yang tidak cukup. Turki atau negara Arab mungkin akan bantu, tapi bantuan mereka adalah dengan menjual senjata mereka dengan harga yang lebih murah. Tapi nak hantar tentera mereka berperang untuk kita, benda tu tak akan berlaku. Kerana mereka juga ada hubungan diplomatik dengan negara yang kita sedang berperang itu. Dan mereka juga kena jaga kepentingan mereka di negara-negara tersebut. Oh ya, kita ada FDPA. Cuba kaji elok-elok, apakah peranan sebenar FDPA? Kalau nak sedapkan anda, ya, memang akan ada tentera antarabangsa yang akan datang. Tapi itu hanyalah tentera pengaman PBB yang sama sekali tak boleh menembak. Majoriti negara hanya akan membuat kenyataan rasmi takziah dan seruan supaya peperangan dihentikan. Dan rakyat mereka pun berprotes bersolidariti untuk Malaysia dan penuhi TikTok dengan hashtag I support Malaysia. Dan cara ini sudah pun mencukupi untuk membuatkan orang Malaysia merasa gembira. Kita kena perkasakan aset ketenteraan kita. Kena semarakkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kita. Kerana hanya orang Melayu, Cina, India, orang asli, pribumi Sabah dan Sarawak yang akan mempertahankan tanah air ini. Bukan negara lain, bukan orang lain. Apa kata anda? Jadi saya nak merayu lah. Ni saya tak nak cerita lain. Beli-beli barang ni saya dah tahu dah semua dah. Saya nak cerita sekarang ni, yang dinanti-nantikan. Sekarang ni pun dah orang duk tengok ni. Seluruh Malaysia duk tengok ni. Diam. Kata dah. Kamu ni, kamu benci askar ya? Kamu benci askar? Pun hajar lah dia ni. Yang Berhormat kata rest, straight to the point, ringkaskan soalan, masa tak I know. Ya. Okay. Diamlah. Kau hajar betul kau ni ya? Kata rest, kalau tak mau tanya, saya suruh menteri teruskan. Jadi sekarang ni, veteran tentera ni, saya merasa saya pernah bertempur dengan komunis. Itulah informasi yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.